Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Dapur Cik Deh. Okay, hari ni Cik Deh ada satu lagi resipi sambal hari ni. Okay, hari ni Cik Deh nak ajar cara nak buat sambal. Sambal belacan bersama sambal belacan budu. Lagu mana Cik Deh nak ajar nak buat sambal belacan budu. Ni versi reka sendiri tapi sedap. Okey. Bahan-bahan dia cukup ringkas juga. Inilah antara bahan-bahan dia. Okey, kita ada cili padi, belacan, timah kasturi, bawang merah dan bawang putih kita bakar dulu siap-siap. Okey. Belacan ni Cik Deh tak bakar. Cik Deh hanya guna belacan mentah ya. Okey. Dah kena ada ni lah. Ni budu. Okey, budu kena ada untuk kita buat sambal belacan budu. Okey, ginilah rupa budu. Siapa dia tak pernah tengok pati ikan bilis. Kalau di Kelantan orang panggil budu dah. Jangan panggil pati ikan bilis pula. Orang Kelantan bila pergi KL atau pergi luar daripada Kelantan, balik-balik panggil pati ikan bilis. Koya. Nak ke mana? Jangan panggil gitu dah. Kita ada identiti kita panggil budu. Jangan panggil pati ikan bilis. Dah. Jangan tukar. Okey, dah cara-cara dia sangat mudah ya. Bahan-bahan ni kita akan masukkan ke dalam blender dan kita akan kisar sampai dia agak-agak hancur. Okey. Mari kita buat. Kita terus buat dah. Insya-Allah. Jadi dan sedap. Okey, bahan-bahan ni Cik Deh nak masukkan ke dalam blender. Okey, tapi sebelum tu perlu diingatkan lah. Kalau nak guna limau kasturi ni, kita kena belah dulu limau kita ni. Kena belah dan kita kena keluarkan butir-butir dia atau biji-biji dia. Kena keluarkan ke semua sekali. Kalau tak, sambal kita ni akan rasa pahit ya. Bila kita makan, dia akan rasa pahit. Itulah kalau kita makan sambal-sambal, setengah sambal tu, bila kita makan dia rasa pahit. Sambal belacan kita makan pahit. Sebab ada biji, dia kisar bersama butir dia. Dia masuk gitu sekaligus. Tak sedap dah. Jangan buat gitu, tak sedap. Okey. Kena buai biji dia, barulah sedap. Okey. Kita masuk ke bahan-bahan kita ni. Okay, mula-mula kita masuk ke cili. Panas tangan ni. Tak kena edar ni panas ni. Rasa nyeri. Kau lagu mana? OKE panggil nyeri kau gapo? Kita masuk ke belacan. Kita masuk ke bawang. Bawang merah dan bawang putih. Lepas tu masuk ke limau kasturi tadi. Lepas tu kita perasakan siap-siap dengan gula. Kita letakkan gula. Gula tu lebih sikit lah. Lebih ke dalam 3 sudu ke. 3 sudu besar gula ya. Sebab tak berasa pun. Okey, kalau kita masukkan sikit, sambal kita tu akan terlampau pedas. Okey, Cik Deh masukkan dalam 3 sudu besar gula, 3 sudu setengah. Okey. Lepas tu masukkan sedikit penambah rasa. Garam Cik Deh tak masuk lah sebabnya kita punya belacan tu dah masing. Lepas tu budu pun kita akan letak nanti pun dah masing dah. Tak perlu nak letak garam ya. Cik Deh masukkan cuka makan. Okey, masukkan cuka makan. Agak-agak boleh kisar lah. Lepas tu kita akan kisar sampai agak-agak lumak bahan ni. Jangan terlampau lumak sangat. Sebab sambal belacan kalau terlampau hacur memang tak sedap ya. Kita nak nampak lagi kita punya tekstur lada tu. Atau kasar-kasar lada tu. Barulah sedap ya. Okey, kita kisar sampai dia agak-agak lumak. Okey, sambal kita kisar tadi tu kita masukkan ke dalam bekas. Okey, hasil dia jadi gini lah. Nampak tak? Sambal belacan. Dia tidak pekat sangat dan tidak cair sangat ya. Okey, kalau pekat sangat tu boleh letak air ya. Boleh letak air. Nampak tak? Okay, nampak. Lebih kayak gini lah. Kita nampak lagi tekstur lada tu. Nampak tak? Kalau terlampau lumat,
terlalu hancur dia tak nampak tekstur lada tu. Okey. Kita nak setara ni lah kalau kita buat sambal. Apa-apa sambal sedap kalau kita buat setara ni. Okey, kita masukkan budu. Last sekali kita masukkan budu ya. Okey, kita masukkan budu. Tapi ada satu sudu besar budu. Okey, lepas tu kita kacau lah. Nampak tak warna dia berubah. Berubah daripada biasa ke warna kemerah-merah sebab budu yang kita guna ni budu merah ya. Nampak tak lagi menarik, nampak tak? Sedap. Sambal ni memang kalau kita siapa-siapa yang suka sambal belacan, memang akan teruja lah buat sambal cara Cik Din buat ni. Dan siapa-siapa yang tak suka makan budu tak payah letak lah. Tapi untuk resipi kali ni, resipi sambal belacan budu, terpaksa letak lah. Okay. Warna dia menarik dan bau dia pun lain dari yang lain. Okay, nampak tak? Okay. Okay, inilah hasil sambal belacan budu yang Cik Din buat. Resipi olahan daripada Cik Din sendiri lah. Okay. Kepada yang dah menonton, selamat mencubalah buat resipi sambal cara Cik Din buat ni. Cik Din boleh jamin memang sedap. Dan sesuai lah untuk kita buat nyecoh. Ikan bakar ke, sayur, ulam-ulam meh. Sangat sesuai lah. Sambal ni sebab kalau budu biasa pun sedap kalau kita buat nyecoh dengan bahan-bahan tersebut. Dengan ikan, dengan sayur, dengan daging bakar. Ataupun dengan apa-apa jua bahan yang bakar dan celor. Dah. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resepi ringkas daripada dapur Cik Din ni. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cik Din. Jumpa lagi lain kali, insya-Allah. Assalamualaikum.